Sedap-sedap dia cakap syurga sebarang sana tadi. Mana dalil? Mana dalil? Okey. Di mana syurga? Kalau tuan-tuan nak tahu di mana syurga, sila buka Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 27 sehingga ayat 31. Kalau siapa yang surat cuba tulis ya. Kalau dengar saja kan balik tak ingat. Ya. Kalau dalam masjid sesuatu ambil tafsir, sesuatu pegang tafsir. Sila rujuk surah Al-Waqi'ah ayat 27 sehingga ayat 31. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskubin wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Sadaqallahul azim. Surah apa? Surah Al-Waqi'ah ayat 27 yang bermaksud Ashabul Yamin, orang-orang belah yamin daripada yamin daripada yamin tak tahu ni yamin ni daripada ni ini oh yamin tangan kata dia, betul tangan, belah ni belah apa ni? Ashabul Yamin, orang-orang belah kanan, orang-orang yang mendiami belah kanan, yang duduk sebelah kanan. Ma ashabul yamin, siapa orang duduk belah kanan? Ialah orang-orang yang duduk dalam satu kawasan yang terdapat dalamnya fi sidrin makhdud, pohon-pohon bidara yang tidak berduri, pohon-pohon pisang yang tersusun rapi buahnya, bayang-bayang yang memanjang, air-air yang sentiasa mengalir, buah-buah yang tak pernah terputus dan tidak larang makannya. Ini cerita apa? Ini cerita apa? Ini cerita syurga. Banyak ayat-ayat lain. Ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, ashabul yamin. Banyak ayat Quran menceritakan orang belah kanan ialah penghuni syurga. Itu artinya syurga belah kanan. Maka saya letaklah syurga belah kanan. Siapa kata? Siapa kata ni? Bukan saya kata, Allah yang kata. Dalilnya ayat 27 surah Al-Waqi'ah. Tentu neraka di mana pula? Allah pula kata Ashabul Shimal. Surah yang sama, surah Waqi'ah ayat 41 sampai ayat 44. Rujuk surah Al-Waqi'ah ayat 41 hingga 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ashabus shimal. Ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud orang-orang kiri yang mendiami kawasan kiri, yang duduk belah kiri. Siapakah orang-orang belah kiri? Iaitu orang-orang yang mendiami tempat yang terdapat di dalamnya samum, angin-angin yang panas membakar, air-air yang menggelegak. Bila menggelegak sejuk ke panas? Air-air yang menggelegak, bayang-bayang yang hitam pekat, yang tak pernah rasa sejuk dan tak pernah memberi kesenangan. Ini cerita apa? Maka Allah kata neraka itu belah, maka saya letaklah neraka belah kiri. Berdasarkan Allah kata, bukan saya kata. Okey, sekarang syurga mana? Neraka mana? Tengah-tengah ada apa? Nak tahu tengah-tengah tu ada apa? Rujuk surah Al-A'raf ayat 46. Rujuk surah Al-A'raf ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijal ya'rifuna kullam bisimahum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud yang memisahkan antara kedua-duanya. Kedua-duanya apa dia? Syurga dan neraka. Yang memisahkan syurga dengan neraka itu, di tengah-tengahnya hijabun, ada tembok yang besar. Pasal apa besar?
Allah kata wa alal a'raf rijal. Di atas tembok ini nama dia Al-A'raf. Satu surah dalam Quran nama dia surah Al-A'raf. Maka atas nama dia Al-A'raf ada orang. Bukan seorang, bukan 10, bukan 100, bukan 1000, mungkin puluh ribu. Itu saya katakan tembok ni besar. Maka berdasarkan firman Allah tadi, maka saya gambarkanlah syurga belah kanan, neraka belah tengah-tengahnya tembok. Okey. Boleh terima? Boleh terima? Boleh. Okey. Balik cerita tadi. Kalau benarlah atas neraka ada jabatan. Kalau benarlah atas neraka tu ada jabatan. Kalau ada orang yang selamat menyeberang seberang sana mana pergi? Ya? Kalau ada pun orang yang selamat tak jatuh, duk lepas berang sana mana pergi? Pergi ke mana? Hilang besok. Dalam hadis tadi Nabi kata fa akunu awwalu man ujizu. Akulah orang pertama sekali melaluinya. Nabi berlalulah sampai seberang sana. Mana Nabi pergi? Hilang Nabi besok. Syurga bukan sebelah sana, syurga duduk mana? Syurga duduk belah kanan. Subhanallah. Kalau begitu, masih adakah jambatan atas neraka? Kita tak cakap jambatan, kita cakap sirat. Tahu-tahu sirat di mana? Balik cerita hadis tadi. Nabi kata Allah akan menghimpunkan manusia di mana? Di mahsyar. Di mana mahsyar? Itu dia. Ini mahsyar. Saya tak tahu lah mahsyar ni bulat ke empat persegi, wallahu alam. Bahasa saya belum sampai lagi. Dia. Mahsyar ni bulat ke empat persegi? Saya nak tanya tuan-tuan yang pernah pergi Mekah. Tuan-tuan masa pergi Mekah mengejar haji, ada wukuf di Arafah tak? Ada? Arafah tu bulat ke empat persegi? Yang dah pergi pun tak tahu. Tamah belum pergi, mana tahu? Maka saya bayang kalau syurga ini mahsyar itu bulat. Apa ada di mahsyar? Ada apa? Ada apa? Mahkamah untuk membicarakan manusia, untuk menentukan tempatnya di neraka ataupun di syurga. Baik. Sekarang cerita pasal mahsyar. Sekarang cerita pasal mahsyar ni apa dia? Orang kata padang. Orang Melayu kata padang mahsyar. Saya bimbang bila sebut padang mahsyar, dia bayang macam padang golf. Itu dia takut tu. Atau dia bayang macam padang Arafah. Mahsyar bahasa Arab asalnya hasyara. Daripada hasyara, mana dia? Mahsyar. Apa arti mahsyar? Tempat berhimpun. Maka Nabi kata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah ala ardin bayda'in afra'in kaqarsatin naqi laisa fiha alamun li ahad. Sadaqa Rasulullah. Ini semua hadis sahih. Nabi kata dihimpunkan manusia pada hari kiamat ke mana? Ke mahsyar, iaitu di atas satu kawasan tanah yang putih kemerah-merahan kerana terbakar. Tidak ada padanya tanda-tanda yang ia dimiliki oleh seseorang. Itu mahsyar. Maknanya mahsyar ini, kata Nabi, dia tanah yang putih. Macam kawasan tanah yang macam tanah liat, putih. Pokok tak ada, air tak ada, parit, semua tak ada, dia putih. Tapi dia jadi kemerah-merahan. Warna apa ni? Warna apa ni? Kemerah-merahan kerana terbakar di api neraka. Nak cerita panasnya api neraka sampai tanah yang putih jadi. Macam mana kita nak pergi berdiri atas tu besok? Macam mana? Satu. Yang kedua, Nabi cerita lagi, maknanya kalau begitu maka manusia akan dibawa ke mahsyar melalui sirat. Di mana siratnya? Siratnya ialah ini dia. Iaitu ini sirat, ini sirat. Mana dia apa dia? Jalan. Jalan-jalan yang akan kita lalui ke, bukan nak cerita jambatan atas api neraka. Hadis tak kata jisrun. Hadis kata apa? Sirat. Ini sirat.
Pada nas kata jisrun. Jadi kalau gitu, manusia yang nak dibawa pergi ke mahsyar ini melalui sirat ini, apa kata Nabi? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala thalathati asnaf, sinfun musyatun wa sinfun rukbanan wa sinfun ala wujuhihim. Qalu kaifa yamshuna ala wujuhihim ya Rasulullah? Qala innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Sadaqa Rasulullah. Hadis. Nabi kata, bukan saya kata. Nabi kata, dihimpunkan manusia pada hari kiamat di mana? Di mana? Di padang mahsyar dalam 3 golongan. Ada golongan yang berjalan kaki, ada golongan yang berkenderaan, ada golongan yang berjalan dengan muka, kaki atas, kepala bawah. Ya Allah, ada berjalan dengan kaki, ada berjalan dengan berkenderaan, ada berjalan dengan muka. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana berjalan dengan muka? Bolehkah berjalan muka ni? Maka Nabi jawab, kalau Allah berkuasa menjadikan kaki boleh berjalan, maka Allah juga berkuasa untuk menjadikan muka boleh berjalan. Itu yang 1000 tahun baru sampai tu. 1000 tahun baru nak sampai, hancur habis, hidup-hidup hilang. Ini gambaran manusia pergi ke mana? Yuhsyarun nas, akan dibawa manusia ke mana? Dihimpurkan manusia pada hari kiamat di mana? Ini cerita ke mahsyar. Nak pergi ke mahsyar, ia berjalan ke, ia kereta ke, kenderaan ke, tentu ada jalan. Kalau nak berjalan tak ada jalan, pergi macam mana? Betul tak? Maka jalan-jalan dia akan dilalui. Itulah nama dia, apa dia? Sirat. Di sini letaknya sirat, bukan atas api neraka. Baik, kalau begitu kita tengok orang yang nak pergi. Yang pertama apa dia? Yang pertama Nabi kata apa? Yang pertama apa Nabi kata apa? Jalan. Siapa berjalan kaki? Manusia mana berjalan kaki? Suasana gelap pekat, lampu tak ada, cahaya tak ada. Okey. Pertama sekali Allah nak gambarkan orang-orang yang berjalan masa ini seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 12. Tolong tulis. Sila rujuk surah Al-Hadid ayat 12. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hadid ayat 12. Allah kata apa? Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Hari ini, hari nak berjalan ke masa ini, hari ini kata Allah, kamu akan lihat orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, semasa mereka berjalan melalui sirat ke mahsyar, badan mereka bercahaya, depan mereka bercahaya, yas'a nuruhum baina aydihim, kiri kanan mereka bercahaya, depan bercahaya, belakang bercahaya. Bayangkan tuan-tuan, dalam suasana gelap pekat, tiba-tiba ada orang bercahaya. Senang tak dia berjalan? Allah. Siapa mereka? Orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Badan mereka bercahaya. Maka Allah kata, hari itu kalau kamu nampak orang yang bercahaya badannya, tolong bagi tahu dia, tolong beri khabar gembira kepada dia. Busyrakumul yaum, Tuhan, terimalah khabar gembira hari ini, Tuhan akan dimasukkan ke syurga. Subhanallah. Hebat tak? Udah gelap pekat, dia bercahaya. Senanglah. Itu orang beriman. Adapun orang-orang munafik, orang munafik, belum dari orang kafir, orang munafik. Ayat 13 surah Al-Hadid, sambung ayat tadi. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Sadaqallahul azim. Hari di mana orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, berkata kepada orang-orang beriman tadi, yang tadi beriman tadi itu, laki perempuan tadi, dia kata apa?
unzuruna. Kalau ia pun berjalan slow-slow lah sikit, kena menumpang cahaya kamu kan gelap ni. Jangan laju-laju sangat. Kalau ia pun kamu terang benderang cerah, slow-slow lah sikit. Kami dah gelap, tak nampak apa. Biarlah kena tumpang cahaya kamu. Sebab mereka berkata demikian, Allah pun jawab, qila rji'u wara'akum. Allah kata, no, balik sebelah ke belakang. Jangan menumpang cahaya orang, cari cahaya sendiri. Ya Allah. Ini cerita gambaran masa kita berjalan nak pergi ke mahsyar, ketika melalui apa? Sirat. Kalau orang beriman, Masya Allah tuan-tuan, senang berjalan laju cerah. Ya. Orang munafik gelap meraba-raba. Kalau orang kafir macam mana agak ya, habis. Lepas tu Nabi tambah lagi, ya Allah, ada pula Allah sebut apa dia? Rujuk surah Taha ayat 125. Rujuk surah Taha ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahu azim. Bermaksud, berkata pula ia siapa? Orang yang berjalan dalam keadaan buta. Ada orang buta. Rabbi, kata dia, wahai Tuhan, kenapa kamu bawa aku ke mahsyar? Kenapa kamu bawa aku ke mahsyar melalui sirat ini dalam keadaan aku buta? Sedangkan dunia dulu aku cenai, aku boleh nampak. Kenapa sekarang aku buta? Dia tanya Tuhan. Maka Tuhan jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu menunjukkan masa kamu hidup di dunia dulu, kami datangkan kepada kamu ayat-ayat kami, dalil-dalil kekuasaan kami. Bawa hukum-hukum haram halal, kamu langsung tak kisah. Nah, ini masalah ni. Orang ceramah tak nak dengar, ada kuliah tak nak ikut, seolah-olah ada mata tak mau melihat, ada telinga tak nak dengar. Maka hari ini kata Allah, kami butakan terus mata kamu. Habis cerita. Butalah dia. Habis. Ini nak cerita gambaran masa kita berjalan pergi ke mahsyar melalui sirat. Nabi tambah lagi. Nabi kata apa? Qala Rasul, man lahu imra'atani fama la ila ahadihima dunal akhar wa jaa yawmal qiyamah wa ahadu syaqqaihi saqitun. Sadaqa Rasulullah. Ini minta maaf lah, nak kena nasib lah. Betul tak tahu mana, saya tahu. Maksud dia apa dia? Nabi kata, barang siapa ada 2 isteri atau lebih, itu nak kena nasib lah. Ya? Sendiri mau ingat atau sendiri ingat lah. Barang siapa ada 2 isteri atau lebih, lalu dia cenderung seorang saja, tanpa yang seorang lagi. Apa arti? Apa arti? Tak adil. Maka orang ini, kata Nabi, wajah yaumul qiyamah, besok masa dia datang, hari kiamat datang sini, masa sirat tadi, salah satu bahunya jatuh. Mana sama ada bahu kanan jatuh, bahu kiri naik, atau bahu kiri yang jatuh, bahu kanan naik. Sengit lah, jalan sengit. Jadi besok kalau tuan nampak siapa jalan sengit, sah. Ini poligami orang. Nak tahu berapa? Tanya berapa? 2, 3, 4. Ini semua gambaran menceritakan orang-orang yang ke mahsyar akan berjalan kaki. Ya Allah. Yang berjalan dengan kepala pun ada. Kepala bawah, kaki atas. Mengesoklah. Yang merangkak, yang mengesok. Ya Allah. Itu yang 1000 tahun baru sampai. 1000 tahun baru sampai. Sampai ke mana? Sampai ke mahsyar. Baik. Itu yang berjalan kaki. Itu yang berjalan dengan kepala. Yang Nabi kata berkenderaan siapa pula? Ini yang 2 sebenarnya ni. Yang 2 ni. Ada orang berkenderaan. Nabi tak kata kenderaan tu apa. Cuma Nabi kata rukbanan. Berkenderaan. Apa kenderaan dia? Nabi tak sebut. Boleh jadi Mercedes, boleh jadi Volvo, boleh jadi Toyota, boleh jadi kebau, boleh jadi lembu, wallahu alam. Tapi dia berkenderaan. Siapa mereka? Apa yang Nabi sebut tu. Nabi kata apa? Azzimu dhahayakum
fa innahu 'ala sirat. Disebut sirat. Nabi kata apa? Dia tak kata jisron. Nabi kata fa innahu 'ala sirati. Sirat apa dia? Jalan mana? Inilah. Kalau atas ni mesti dia kata apa? Jisron. Fa innahu 'ala sirati matayakum. Yang bermaksud Nabi kata perbesarkan binatang korban kamu. Kalau nak korban lembu, cari lembu yang besar-besar, yang solid-solid. Nak korban kambing, kambing yang solid-solid. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya 'ala sirat, masa kamu berjalan sirat ini, fa innahu 'ala sirati matayakum. Dia sebagai transport kamu. Maka patut kita sebut korban. Sebab korban itulah besok sebagai transport kita. Transport masa mana? Masa meniti sirat ke mana? Ke mahsyar. Tapi kalau kita buat korban seekor lembu, kongsi 7 orang, naiklah kenderaan 7 seaters pada ya. Kalau kenderaan tu ada dinding tak apa, buat dinding tak ada, pintu tak ada, kacau ya. Aku nak selamat, korban seekor lembu seorang, besok naik Mercedes menyandar seorang-seorang. Ini semua gambaran cerita mengenai manusia melalui sirat ke mana? Ke mahsyar. Bukan cerita jisrun ala neraka, bukan cerita pasal jabatan atas neraka. Okey, habis. Kalau begitu, yang buta sampai, yang celik sampai, yang kepala bawah sampai. Orang tanya saya, dia kata, Ustaz, macam mana sampai Ustaz? Ustaz cakap jalan gelap. Ya, dia kata gelap. Macam mana sampai? Sampai. Ada sembut Ustaz. Saya kata kalau ada sembut tak boleh baca gelap. Kalau ada sembut pun tak boleh baca sebab gelap. Habis macam mana sampai? Allah, saya kata sirat ini betul. Siratul mustaqim. Mustaqim apa dia? Betul, dia tak ada simpang, tak ada simpang 4, daripada dapat jalan terus pergi ke mana? Masyaallah, semua sampai. Kalau dunia hari ini Allah perlihatkan. Dunia hari ini Allah dah perlihatkan macam mana Allah boleh buat. Contoh, cuba lihat binatang penyu. Contoh kenal penyu tak? Kenal penyu? Siapa tak kenal penyu, alamat pendek umur. Ya. Kenal penyu? Takut nak mati tu. Takut pendek umur. Penyu seekor binatang yang hidup dalam air, dalam laut. Tapi sampai ketika dia bertelur di mana? Pasal apa telur darat? Awak hidup dalam laut, bertelurlah dalam laut, jangan naik ke darat. Betul tak? Kenapa dia naik telur darat? Orang tak pernah tanya. Penyu naik bertelur siang ke malam? Pernah naik telur siang? Kalau ada penyu naik bertelur siang, otak dia sengit tu. Sebab penyu bertelur malam, dia naik malam-malam. Dia tengok orang tak ada, baru dia. Kalau nampak orang, dia lari balik. Betul tak? Lepas tu naik balik, tak ada orang, dia pun korek lubang, bertelur. Sekali bertelur berapa biji? Berapa biji? Jangan orang bertepat tak kenal penyu dah. Penyu sekali bertelur berapa biji? Beratus. Dia bertelur malam sebab dia tak nak bagi orang tahu. Dia bertelur malam beratus, tak nak bagi orang tahu. Ikutlah adat penyu. Ya, walaupun dia bertelur 100, dia tak nak bagi orang tahu. Jangan ikut adat ayam. Ayam hidup darat. Pernahkah ayam bertelur dalam air? Mana ada ayam bertelur dalam air? Ayam hidup di darat, bertelur pun di. Ayam bertelur siang ke malam? Ada pernah ayam bertelur malam? Kalau ayam bertelur malam, sengit otak tu. Dia sembelih je cepat buat lauk. Otak tak betul. Ayam bertelur siang. Sekali telur berapa biji? Pernahkah bertelur 2 biji? Tak tahu lah apa ayam di sini bertelur 2 biji. Dia bertelur sebiji, betul tak? Kadang-kadang naik seron nak bertelur, tak jadi bertelur. Turun, riuh sekampung. Jangan ikut adat ayam. Cakap nak bagi derma masjid 1000. Canang rata, harap duit tak sampai. Jangan ikut adat ayam, ikut adat. Faham tak? Okey, dia bertelur 100 biji.
Dia kambus. Lepas kambus, dia menangis. Kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Ada dua sebab. Yang pertama, dia menangis sebab belum tentu telur ini selamat ataupun tidak. Dia kerana kerakusan manusia, telur apa jadi mangsa, manusia akan ambil. Betul tak? Dia menangis, belum tentu selamat. Dan yang kedua, kalaupun telur aku selamat, sampai telur aku menetas, aku tak kenal siapa anak aku. Dan anak aku tak kenal siapa ibunya. Betul tak? Maka sampai saat bertelur, anak penyu pun keluar. Anak penyu keluar daripada pasir, dalam pasir. Ke mana dia pergi? Ada signboard? Ke laut, ke darat. Ada? Tak payah. Siapa suruh dia ke laut? Siapa suruh dia ke laut? Baru keluar pasir. Tanya orang Pantai Timur, wahai tuan orang Pantai Timur, pernahkah tuan terjumpa seekor anak penyu sesat pergi ke darat? Ada tak? Takkan berlaku. Takkan berlaku. Sebab sudah jadi fitrah semua anak penyu pergi ke. Kalau ini Allah boleh buat, maka dia harap nanti semua manusia dihidupkan semula dalam suasana gelap pekat, maka mereka akan meniti sirat pergi ke mana? Ke mahsyar. Saya tertarik kepada apa? Dalam kajian saya, tuan-tuan, ini nak cerita sikit, nak kempen sikit. Dalam kajian saya, ini yang saya bawa buku ni. Ini kitab ini. Ini kitab. Ini bukan dapat nak kempen. Ini satu kitab yang nama dia Furu' Masail. Furu' Masail ialah cabang-cabang masalah. Kitab ini asalnya dalam bahasa Jawi kuno. Kitab kuning yang ditulis seorang ulama Nusantara, Syekh Dawud Abdullah Al-Fatani, yang diterjemahkan daripada dua buah kitab asal. Yang pertama Fatawa Syamsul Millah, yang ditulis seorang ulama besar, Syekh Ramli Kabir. Dan yang kedua kitab Kasful Lisham An Asiratul Anam, yang ditulis oleh Syekh Husin Al-Mahalli. Daripada dua buah kitab besar ini, diterjemah oleh Syekh Dawud Fatani dalam kitab Melayu Jawi kuno, berapa orang boleh baca? Oleh kerana kitab yang amat baik, amat bagus, sesuai, maka saya ambil inisiatif, saya tulis balik dalam bahasa Rumi moden. Ini yang saya buat. Maka dalam buku ini, muka surat 27, terdapat soalan. Apa soalannya? Kita tengok sini. Dalam buku ini, buku yang ada depan saya ni, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai tak banyak. Ini baru keluar, baru cetak. Di kedai belum masuk lagi. Harga dia di kedai RM75. Tapi kalau beli dengan saya, ada sikit depan ni, harga dia RM70 sahaja. Saya diskaun RM5 dan siap dengan tanda tangan saya sekali. Dan siap saya tanda tangan. Siap tanda tangan dengan siap cok alamat saya di bawah. Siapa cepat dia dapat. Ya. Baik, dalam buku ini ada soalan. Orang tanya dia. Ya. Apa soalannya? Cuba tengok tuan. Muka surat 27. Siapa yang beli kan balik rujuk tengok. Muka surat 27 orang tanya dia, bilakah manusia akan dihisap segala amalan mereka di akhirat nanti? Itu soalan. Maka dia jawab, adapun hisap dan kira bicara serta mengira dan menimbang segala amal manusia untuk menentukan sama ada tempatnya di neraka, di syurga atau di neraka, dilakukan selepas seseorang itu melintasi titian sirat. Karena sirat dulu, bukan sirat atas jabatan, bukan sirat atas neraka, bukan jabatan atas neraka. Kita kena sirat dulu, lalu sirat, pergi mahsyar, baru pergi ke mana? Ke mahkamah untuk bicara. Jadi inilah satu kitab yang saya pegang sebagai hujah saya mengatakan sirat yang saya masukkan itu ialah jalan-jalan yang kita lalui menuju ke mana? Ke mahsyar. Habis. Yang penting, saya tertarik dalam buku yang kitab yang saya jumpa. Ya, ada kitab lain pula. Ini lagi hebat. Dalam kitab ini saya jumpa bab zikru as-sirat al-thani wa huwa al-qantarah allati bainal jannah wan nar. Ini bahasa Arab lah. Dia dalam kitab ini dia kata, a'lam, ketahuilah, rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu,
anna fil akhirah, sesungguhnya pada hari akhirat terdapat siratain, 2 sirat. Terdapat 2 sirat. Yang pertama, ahaduhuma majaz li ahli al-mahsyar. Yang pertama, laluan orang-orang untuk ke mahsyar. Itu sirat pertama. Sirat pertama ialah jalan yang akan kita lalui menuju ke, kita tak kata jabatan tahap neraka. Adapun sirat yang kedua ialah sirat tsani wa huwa al-qantarah allati baina al-nar. Yang kedua ialah sirat untuk orang-orang yang keluar daripada neraka nak jalan pergi ke syurga. Sirat pertama ialah sirat nak pergi ke mana? Ke mahsyar. Sirat yang kedua ialah bagi orang-orang yang cukup tempoh neraka, dia keluar daripada neraka, dia akan pergi ke syurga melalui sirat yang kedua. Wallahu a'lam. Jadi langsung tak sebut jabatan atas api neraka. Mana dalilnya? Mana nasnya? Okey, kalau begitu habis. Yang penting semua sampai ke mana? Ke mahsyar. Bila sampai ke mahsyar, buta sampai, celik sampai, yang merangkak sampai, kepala bawah sampai, semua sampai, dan semua berkumpul di mahsyar, maka sirat pun tak ada lagi dah. Habis sirat. Habis sirat. Sebab sirat itu untuk orang pergi ke mahsyar. Bila semua dah sampai, buat apa sirat lagi? Betul tak? Habis. Maka semua manusia, bahkan jin dan syaitan, semua berkumpul di mahsyar. Ramai tak? Ramai tak? Berapa orang? Berapa orang? Boleh bilang? Allahu Akbar. Macam mana nak bilang? Manusia saja apa banyak mana? Jin lagi, syaitan lagi. Yang penting semua berkumpul di mahsyar. Ya Allah, ramai. Padat, sepadat-padat. Nak cerita panasnya, seksanya, azabnya, sangsaranya, matahari sejengkal atas kepala. Itu Nabi kata, mana ada matahari lagi? Cuma simbolik. Nabi kata matahari sejengkal atas, artinya kalau dunia hari ini matahari tinggi tak? Tengah-tengah hari panas tak? Macam mana kalau matahari sejengkal atas kepala? Itu simbolik nak ceritakan keadaan amat panas. Kita akan berdiri di sini tanpa makan, tanpa minum, tak tidur, tak duduk. Maka manusia yang ramai di mahsyar tadi, apa Allah buat? Apa Allah buat? Pertama sekali, Allah pecahkan 3 kumpulan. Sila rujuk surah Al-Waqi'ah ayat 7 hingga ayat 10. Sila rujuk surah Al-Waqi'ah ayat 7 hingga ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Allah kata hari kiamat nanti, masa kamu di padang mahsyar yang ramai ini, aku pecah 3 kumpulan. Maka saya buatlah A, B dan C. A, B, C saya kata. Allah tak kata A, B, C. Allah tak kata wa kuntum A, B, C. Jangan orang salah faham kan. Dia kata Allah kata. Saya kata A, B, C. Allah kata kamu dipecah 3 kumpulan. Habis. Ayat 7 surah Al-Waqi'ah. Maka saya buatlah gambarannya A, B dan C. Siapa A? Siapa A? Ini cerita mahsyar ni. A ialah kumpulan manusia yang saya namakan kumpulan orang-orang kafirin. Siapa dia orang kafirin? Orang kafir lah. Siapa orang kafir? Orang-orang yang tidak menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul sejak Adam sampai hari kiamat. Siapa yang tak terima agama yang dibawa oleh para rasul ini, mereka orang kafir. Apa jadi? Maka orang ini akan terus dibawa ke neraka tanpa hisab. Sila rujuk surah Az-Zumar ayat 71. Sila rujuk surah Az-Zumar ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumar
hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar ayat 71 yang bermaksud akan dibawa, akan diseret, akan ditarik orang-orang yang kafir ini ke neraka Jahannam, berpuak-puak, berbondong-bondong, berduyun-duyun, ramai, ya Allah. Dibawa ke mana? Ke neraka. Orang putih kata no need for checking, tak payah cek-cek lagi dah. Orang negeri sebelah kata buat mengambilkan boreh, bawa terus pergi. Macam mana cara dibawa? Pertama sekali, cuba tengok tuan-tuan, saya nak gambarkan macam mana orang kafir dibawa ke neraka. Pertama sekali, cuba tuan-tuan rujuk ayat 4 surah Al-Insan yang Tok Imam baca pagi berjemaat. Tok Imam baca tiap-tiap pagi jemaat. Kalau Tok Imam tak faham makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ini Tok Imam baca pagi jemaat tu. Ya, rakaat kedua. Apa dia? Inna a'tadna lil kafirin. Kami sediakan untuk orang-orang kafir dan bawa ke neraka. Ini sedia apa? Pertama sekali, aghlalan, rantai-rantai untuk membelenggu dan mengikat badan mereka. Salasila, rantai-rantai. Wa aghlalan, belenggu-belenggu untuk membelenggu badan mereka. Wa sa'ira, dan juga api. Dewa. Api neraka. Ini 3 benda sedia untuk orang kafir. Yang pertama, rantai-rantai untuk membelit badan mereka. Belenggu-belenggu untuk membelenggu badan mereka. Dan yang tiganya, api neraka. Macam mana cara mereka dibawa? Nabi kata qala Rasul yu'ta li jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakun yajurrunaha. Sadaqah Rasulullah. Nabi kata orang kafir ni dibawa ke neraka ni, diikat. Dia kata tadilah, dirantai, diikat, dirajut. Macam mana orang ikat buah manggis. Terlihat manggis tak? Satu ikat berapa biji buah? 10. Berapa biji? 10. Ini bukan 10 lagi lah. Nabi kata dirantai, diikat. Diikat melalui 70,000 tali. Setiap satu tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Rupanya mereka ditarik. Tarik ke mana? Tarik ke neraka. Ya Allah, teruknya. Setiba mereka di hadapan neraka, hatta iza ja'uha, setiba di hadapan neraka, futihat abwabuha, pintu-pintu neraka pun dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka penjaga neraka. Dia kata apa? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apakah tidak telah datang kepada kamu utusan-utusan kami dari kalangan kamu yang membaca kepada kamu ayat-ayat kami, yang menerangkan kabar kamu tentang perihan kami, yang memberi peringatan kepada kamu tentang perjumpaan hari ini? Tak ada ke? Aduh, bala. Mereka kata ada. Cuma kami tak ikut. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Macam mana? Sudah kena kami orang kafir, kami ingkar, maka layaklah kami menerima azab api neraka. Sambung ayat 72 surah Zumar. Allah kata apa? Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Allah kata, oleh itu masuklah kamu ke dalam neraka, ikut pintu-pintu yang telah pun dibuka. Siapa kata ni? Siapa kata? Siapa kata? Allah kata nak masuk neraka. Apa kena masuk kok? Mana ada terjun jambatan lagi dah? Tak ada dah. Ini sebagai ayat, sebagai dalil yang mengatakan bahawa tak ada jambatan atas api neraka. Nak masuk neraka pun Allah kata apa? Masuk kok pintu. Qila dakhulu abwaab jahannam. Masuklah kamu neraka jahannam, ikut pintu-pintunya. Ya Allah. Orang nak berfikir ke ayat-ayat ini? Tak nak baca ke ayat-ayat ini?
Seolah bagi tahu kita nak masuk neraka apa, kena masuk ke pintu berkedai jambatan terjun beratas. Jambatan tak ada cerita lagi dah, habis dah. Ya, habis. Apa Allah kata lagi? Qila dakhulu abwaab jahannam. Masuklah kamu menerusi pintu-pintu neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Fabi sama sual mutakabbirin, sejahat-jahat tempat untuk orang-orang yang sombong, bongkak dan besar ini. Base, masuk. Selesai. Cerah sikit Masya tu. Lapang lah sikit. Ya. B siapa dia? Yang B ni pula rojok surah Az-Zumar ayat 73. Sama ayat tadi. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. B ni ialah orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, yang patuh perintah Tuhan, yang buat semua yang Allah suruh, yang meninggalkan semua yang Allah larang. Maka ini namanya orang-orang yang bertakwa. Mereka akan dibawa terus ke syurga tanpa pergi ke mahkamah. Ada perlu naik jabatan? Macam mana pula dalam buku basikal dia kata lepas mahkamah kena naik jabatan? Kalau dah mahkamah kata awak kena pergi syurga, nak masuk syurga, kena lintas dari jabatan, pentung juga. Lu tak berguna masuk syurga, dah kena pentung dah. Dia direct terus ke mana? Ke mana? Ke syurga, tak payah pergi mahkamah lagi dah. Dalilnya ayat 73 surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Siapa orang ini? Siapa orang bertakwa? Kita baca Quran. Allah kata apa? Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanallah. Yang empat ini disebut dalam Quran termasuk pertama sekali para nabi, para rasul. Yang keduanya para siddiqin. Yang ketiga para syuhada. Yang keempat para salihin. Depan sekali siapa dia? Minan nabiyyin, siapa dia? Ni yang pergi sana tu ramai daripada kumpulan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Depan sekali para nabi. Maka kumpulan nabi depan sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita pasal nabi ni. Ni kita nak buat sambutan Rasul ni. Nak cerita sikit pasal nabi tuan-tuan. Ya. Istimewanya nabi kita ni, hingga di akhirat nanti kumpulan dibawa ke syurga tadi depan sekali siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Oh, ada dalil. Nabi kata qala ar-rasul ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babil jannah. Sadaqa Rasulullah. Nabi kata di hari akhirat nanti aku merupakan seorang nabi yang paling ramai umat. Ya Allah, tu saya kata tadi tu. Tidak ada nabi yang paling ramai umat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi nak supaya kita ni berkahwin beranak pinak. Nabi kata tanakahu tanasalu fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi kata wahai umat-umatku, berkahwinlah kamu, beranak pinaklah kamu, beranak banyak-banyak. Kerana hari kiamat nanti aku akan berasa bangga kerana ramainya bilangan umat-umat aku. Lepas tu saya kata syabas lah kepada orang Jawa sini. Orang Jawa bagus. Dia hanya ramai orang Jawa ni. Ya. Pasal apa? Orang Melayu biasa macam saya, dia kata anak berapa? Oh, 4 dah. Baru anak 4 dah. Berapa anak? Oh, 3 dah. 3 dah. Tanya awak, jawab awak, berapa orang anak awak? Tak ramai, berapa? 17. Oh, bagus orang Jawa. Besok Nabi kata orang Jawa, syabas dia kata. Ya, anak kamu lah umat aku ramai. Ini anak baru 3, berapa anak? 3 dah. Tanya awak, jawab, berapa awak anak? Tak ramai, berapa? 17 ya?